Assalamualaikum Uban Berataan. Jadi pada kali ini bubuhan nak share sikit iaitu ternakan cendawan di dalam bilik air ya. Siapa sangka sebelum ini bilik air itu tidak boleh mendatangkan hasil untuk aktiviti pertanian. Ni ulun telah mencubanya iaitu dengan cara menternak ya cendawan bungkah yang kita beli di Shopee. Sebenarnya ulun ni dah menternak dah beberapa kali sebenarnya ya. Jadi ini tujuan menternak ni sebenarnya sebab cendawan ni menjadi kegemaran apabila digoreng ya, goreng bertepung, dimakan jadi sedap. Jadi untuk memenuhi keperluan yang sentiasa adalah supaya tak putus kan. Jadi kita belilah bungkah ini di Shopee ya. Kita lihat ya, kita beli bungkah di Shopee dan tugas kita sebenarnya mudah saja. Iaitu kita letak di dalam bilik air dan kita buka tutup, dan di atas ini nanti kita letaklah ya tualanya tadi saya dah buka dah. Letak tuala yang lembap, buka dan kita biarkan dalam masa 3 hari. Ini selepas 3 hari ya, selepas 3 hari kita letak di dalam bilik air. Inilah hasilnya. Dan berapa kali sebenarnya kita mampu menuai ya. Kalau yang lepas itu di dalam bilik air ni untuk keperluan sendirilah ya, ada yang sampai 4 kali. Tengoklah ya keadaan bagaimana kita mencuci selepas pengeluaran benih cendawan di mulutnya tadi ya. Sebab kita apabila mencabut cendawan tu kena hati-hati supaya akarnya bersih, terkeluar habis. Jadi mudahlah untuk pertumbuhan cendawan untuk yang seterusnya. Okey, kenapa kita share? Sebabnya menjimatkan ya. Kita beli di Shopee hanya dengan harga RM2 satu bungkah. Dan kalau kita beli, ini ulun membeli 5 ni. 5 siap dengan pos, baru nilainya RM1-2, 5 RM10. Dan penghantaran kalau tak silap lah RM5. Jadi lebih kurang RM25 modal ya. RM25 modal. Inilah sekali tuai beginilah ya. Ini 3 hari selepas dibuka ya, 3 hari selepas dibuka. Mungkin kalau kita nilai harga pasaran kita masih untung. Kalau dapat 3 kali jadilah ya, 3 kali tuai maknanya kita dah untung dah ya. Kita lihat ya di gambaran suasana di buki ya. Ini sebagai tempat bilik air ya. Ni tong. Okey ya, ni pipe, ni tempat-tempat ya letak sabun ya. Ini pintu-pintu keluar ya, pintu keluar bilik air lah ya. Okey. Dan cara ni yang kita cerita tadi, selepas kita buka kita letak ni ya, tuala kita lembapkan, kita letak di atas itu, letak je, kita lembapkan dan kita letak gitu, lebih kurang dah kita biarkan. Tunggu sajalah dalam masa 3 hari ya. Jadi kepada rakan-rakan ya, ke kawan, okey ya, kita bolehlah cuba ya. Tak ada apa dibuat tu, lebih baik kita belilah ya, sebungkah, 2 bungkah, 3 bungkah cendawan. Kita letaklah di celah-celah bilik air ataupun di mana-mana lah ya, tempat cuaca yang tak panas, tak sejuk sangat, yang sedang-sedang lah maknanya, untuk keperluan kita sendiri. Sebabnya cendawan ini bukan sahaja untuk sedap digoreng sebagai jajan lah orang kata ya, untuk masakan-masakan yang lain pun sedap juga ya. Jadi kalau kita penggemar, maknanya bekalan tu sentiasa ada ya. Okey, kita lihat ini contoh yang ni cendawan yang dah sebelum inilah ya, yang ulun dah buang. Maknanya dah proses dah lebih kurang 4 ke 5 kali tuaian kalau tak silap ya. Maknanya dia dah kita buang dan kita order sekali lagi. Okey, ni yang kita order dan inilah hasilnya. Moga-moga aktiviti-aktiviti santai dalam pertanian ini memberi inspirasi lah kepada kita untuk penjimatan dalam kos penyediaan sayur-sayuran di rumah ya. Ini mudah saja sebenarnya, sesiapa pun boleh buat ya. Sebab kita beli di Shopee, kita letak, kita susun, kita lembapkan lantai, letak tuala lembap di atas, kita buka dah, kita tunggu dalam 3 hari insyaAllah mengeluarkan hasil. Dan kemudian bila kita dah tutup, kita dah pelan-pelan kita cabut cendawan, kita tutup balik, kita cuci, kita bagi rehat. Sebab tu kita buka, kita biarkan. Inilah prosesnya.
Sekarang kita akan mulakan kerja-kerja untuk mencabut cendawan daripada bongkah cendawan. Ketika kita mencabut, kita naklah berhati-hati supaya akar cendawan tadi tidak banyak ya yang terputus dan tertinggal di dalam mulut botol cendawan ni ya. Sebab kalau terlalu banyak yang putus dan tertinggal, maka kerja-kerja untuk kita membersihkan akan menjadi susah ya. Jadi mengganggulah tugas-tugas kita. Lebih baik kita berhati-hati mencabut, dan sekiranya putus sikit-sikit tu tak ada masalah, kita boleh nanti korek perlahan dengan belakang sudu lah ya. Berhati-hati sehingga tidak merosakkan kandungan pembenihan di dalamnya ya. Okey ya. Okey, assalamualaikum, selamat menonton.